Guys, finally, kuasa tahap ketiga elemental yang baru iaitu Boboiboy, Nova dan juga Blizzard finally dah pun muncul. Monster ni memang tak relax guys untuk episod akhir Boboiboy Galaxy Baraju ni. Terlalu banyak sangat kejutan untuk dalam episod kali ni. Yang mana awalnya aku ingatkan Boboiboy akan kalahkan robot Pak Patu guna kuasa gentar lah kan. Sebabnya tanpa disangka untuk dalam episod kali ni abang kawasan kita is back tau. Pada awalnya Boboiboy gentar telah pun muncul untuk berhadapan dengan robot Pak Patul. Sebabnya yelah logik lah juga kalau gentar yang akan kalahkan robot Pak Patul disebabkan kuasa untuk Boboiboy gentar ni memang sesuai sangat untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang type robot ni. Tapi malangnya no, Boboiboy gentar cakap dia punya level bukannya level series tapi dia ni level movie je. aku memang tak boleh brain lah. Memang masuk air betul lah Boboiboy gentar ni kan. Awalnya aku dah excited lah bila Boboiboy gentar ni muncul, tapi last tak ada apa pun. Dan tak lama lepas tu kita telah pun dikejutkan dengan kemunculan dua kuasa tahap ketiga yang baru iaitu Nova dan juga Blizzard. Dua design untuk Nova dan juga Blizzard ni memang solid lah. So memang betul lah kan leak dekat coki-coki yang pernah tersebar sebelum ni berkaitan pasal design untuk Boboiboy Nova 100% memang sama untuk dalam episod kali ni. Kuasa tahap ketiga Boboiboy Nova dan juga Blizzard ni memang cukup luar biasa guys. Sampaikan diorang dengan mudah je telah pun menggunakan serangan combo untuk kalahkan robot Pak Patu. Padahal robot Pak Patu tu bukan main besar lagi, tapi kuasa kembar ni lagi luar biasa. Malah kita boleh tengok juga senjata yang digunakan oleh Nova dan juga Blizzard memang style. Ada macam cakra berduri macam ni. Yang ni contohlah, satu lagi macam tombak yang macam Pak Gardu punya kan. Lepas tu dia ada bazooka juga. Ui, memang style. Cumanya itulah sayangnya Boboiboy masih lagi tak mampu untuk mengawal kuasa tahap ketiga sebelumnya dan boleh bahayakan semua orang yang ada dekat sana termasuklah kawan-kawan dia juga. So apa pendapat korang dengan kemunculan kuasa elemental tahap ketiga untuk Boboiboy Nova dan juga Boboiboy Blizzard? Kalau korang bagi berapa rating untuk design duo kembar Boboiboy tu? Komen dekat bawah dan bagi rating untuk episod yang ke-6 juga, okay? By the way guys, kalau korang tengah cari hoodie anime yang lawa macam aku pakai ni, hoodie Attack on Titan, macam mana nak order? Senang saja order sekarang dekat tag Shopee yang ada dalam video. Sekarang ni tengah harga murah tau. Better order sekarang juga.